proses rayuan kes YB Said Saddiq di Mahkamah Rayuan, dan saya yakin dia sebenarnya tak bersalah. Saya nak cerita beberapa benda pasal kes YB Said Saddiq ni. Saya rasa ramai orang yang tak tahu sebenarnya sepanjang pembicaraan kes YB Said Saddiq ni, dia sebenarnya tak dibenarkan untuk bercakap pasal kes ni di luar mahkamah. Jadi that's why tak banyak tengok dia komen pasal kes ni. Dia nak pertahankan diri dia ke apa ke. Bukan sebab dia tak nak. Sebab dia tak dibenarkan untuk bercakap pasal benda-benda ni di luar mahkamah. Sedangkan pendakwa pada masa tu, pendakwa raya masa tu, sebenarnya dia boleh keluar buat macam-macam kenyataan lah. Dia boleh cakap nak pastikan memang Said Saddiq tak jujur, pastikan ini, pastikan itu. Tapi YB Said Saddiq tak boleh balas. Sebab apa? Dia tak dibenarkan keluarkan kenyataan di luar mahkamah. Punya parah kes tak nak benda ni dibicarakan keluar mahkamah. Bukan sekadar YB Said Saddiq tau. Saya ingat dalam satu perbicaraan saya, masa tu saya datang dan saya duduk kat dalam mahkamah. Salah seorang kawan kita orang yang ada dalam tu yang dengar perbicaraan kes ni, dia bercakap pasal kes ni di social media dan beri pandangan dia. Dan dia pun namanya disebut di dalam mahkamah pada masa tu. Dia ni tak ada kena-mengena dengan kes ni. Dia adalah orang yang datang dan nak mendengar kes kawan dia ni, nak mendengar kes Said Saddiq ni. Tapi pendakwa raya sebut nama dia kepada hakim pada masa tu yang mengatakan dia berbual pasal kes ni luar mahkamah. Kena cakap dengan dia tak boleh berbual pasal kes ni di luar mahkamah. Punya parah, punya nak tutup cerita daripada pihak Said Saddiq. Sampai macam tu sekali pendakwa raya pergi untuk pastikan dia dapat kontrol naratif kes tersebut. That's why kalau baca berita tak ada benda yang Said Saddiq respon, tak ada benda yang dia bagi balas atau jawab di social media kerana memang dia tak dibenarkan untuk buat benda tu. Biasa je, kes-kes yang melibatkan orang politik ni, kita tengok dia punya proses memang sangat panjang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun ada. Tapi kes YB Said Saddiq ni dia berjalan dengan sangat cepat. Dan salah satu sebab kenapa kes ni sangat cepat, sebab dia tak pernah bagi alasan tiba-tiba kata MC ke, dia tak nak, dia ada masuk hospital ke, dia tak boleh ini ke, dia tak boleh itu. Dia tak pernah bagi alasan. Dia kata dia nak siapkan cepat-cepat sebab dia berani, sebab dia rasa dia di tempat yang benar. Tapi sepanjang pembicaraan kes ni, saya ingat ada insiden-insiden yang mana penangguhan ni datang daripada pihak pendakwaan. Biasanya, yang nak lengah-lengahkan, nak tangguh-tangguh, nak lambat-lambatkan ni adalah kes-kes orang yang bersalah ni lah. Orang yang bersalah ni, dia rasa, aku bersalah, aku nak lambat-lambatkan. Tapi dalam kes Said Saddiq ni lain. Dia nak cepat-cepatkan kes dia. Dan sebenarnya ada banyak lagi benda-benda yang pelik-pelik yang kita bila mendatangkan kemuskilan bila kita fikir pasal kes YB Said Saddiq ni. Sebab contoh macam pegawai SPRM yang buat siasatan tu, bila ditaruhkan di kandang saksi dekat mahkamah, bila ditanyakan berapa kes, dia pun tak pasti ada berapa kes. Sedangkan dia yang buat siasatan, sepatutnya dia tahulah ada 1 kes ke, 2 kes ke, 3 kes, tapi dia pun tak pasti ada berapa kes. Bayangkanlah macam mana kita nak cakap yang semuanya memang terbukti cantik, licin, tak ada masalah. Ada benda-benda yang muskil yang berlaku sepanjang pembicaraan tu. Kita tak persoalkan mahkamah. Kita yakin mahkamah buat keputusan dengan kebijaksanaan hakim-hakim yang ada. Tapi kita juga kena buka mata kita kepada kadang-kadang pendakwa raya yang bijak bermain dengan teknikal, bijak dengan bermain dengan peraturan-peraturan. Mungkin tidak langgar peraturan, mungkin mereka membengkokkan certain peraturan supaya mendapat keputusan yang mereka nak. Boleh je kalau sebenarnya dia nak tunduk dan sokong je orang-orang tertentu supaya kes dia digugurkan. Dalam 2 tahun ni kita dah tengok berapa banyak kes yang dah digugurkan. Tapi dia tak buat. Sebab apa? Dia pegang kepada prinsip dia. Jadi dengan